Ngam-ngam. Makanan baru nak mula operasi, orang-orang ngam-ngam dah sampai. Tapi tak apa, sebab kita dah order dulu. Tengok. Mari kita. Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita dalam Wawat Studios. Hari ini berada di Muar. Waktu pagi ni Muar memang terkenal lah dengan sarapan lah. Sarapan pagi-pagi dah makan sate apa semua kan. Cuma untuk kali ni ada rezeki harap-harap buka. Ni main redah je ni. Nak bawa satu tempat. Kalau kat Muar selalunya kadang-kadang memang akan pergilah tempat ni. Tempat ni dia macam masuk dalam sikit lah, tapi tak dalam sangat lah. Jadi nak pergi pun dah senang, sekarang dah boleh Waze lah. Nak tahu kat mana, makan apa, macam biasalah. Subscribe guys, subscribe, like, komen dan share. Semoga urusan korang dipermudahkan. Tolong bagi semangat sikit. Sekarang subscriber dah mula meningkat, laju sikit lah. Menuju ke 1000, baru nak 1000. Bagilah semangat kan. Moga-moga lepas 1000 tu boom, terus sampai ke atas lah, InsyaAllah. Okay, tanpa membuangkan masa lagi, mari kita. Lorong dia kecil sikit lah. Kalau kereta bertentang, kena mengalah lah. Harap-harap buka, macam tak buka. Sekejap. Okey, tengok gaya macam sekejap buka tapi ada yang belum start, tapi tak apalah, kita on dulu. Oh, tapi dia dah hilang ikonik lah kat sini. Dia buka. Ikutkan sini namanya Warung Buluh Inn. Dulu ada pokok buluh besar tau. Jadi mungkin dah ditebang lah, alamak. Dan tu kira menjadi, orang kata, mercu lah. Mercu. Tak apalah, kita try dulu tengok. Jom. Untuk parking tak ada masalah. Ada je kawasan dia, belah sini dengan belah sana. Tapi dulu yang buatkan nama dia buluh, dia memang ada satu pokok buluh besar gila. Besar dan cantik lah pada aku. Tapi tak tahulah, dah hilang sekarang. Jadi ini kawasan dia. Kawasan dia kat sini je. Nanti aku tunjuklah apa yang ada. Mari. Sebab banyak yang macam belum start lagi ni. Sate pun tak ada lagi. Kat sini selain kuih-kuih, dia ada roti, tapi roti belum sampai. Nanti kalau aku sampai aku order lah. Lain ada soto, lontong, mi rebus. Kita order mi rebus dulu. Mungkin nak order dengan ni kot, lama tak makan ni. Tahu sumbat. Jom. Okay, macam korang tengok. Sekejap minum dulu. Bismillah. Dapat TO kosong pagi-pagi, nyaman. Aku sampai agak awal, nak cakap awal pun dalam 7.50 gitu kot. Tapi walaupun belum siap, orang datang dah sanggup tunggulah. Mungkin tunggu tempat ke apa kan. Tapi tak kisahlah. Jadi yang aku sempat order hari ni, dia punya tahu sumbat. Nampak? Tahu sumbat dengan mi rebus. Roti canai aku ada order satu. Nak tengok. Dah lama tak makan. Jadi alang-alang dah sampai tu kan, order je lah. Kita mulakan dengan tahu sumbat dulu. Tahu sumbat sini makan kuah kacang. Sedap. Lama betul tak makan kat sini. Zaman-zaman sekolah, zaman-zaman lepas pada tu, ada juga datang lah. Tapi lepas pada tu busy, tak sempat nak datang. Tahu dia agak besar. Sebab isi dia hanya
tahu dengan timun je. Tapi kuah kacang dia win lah. Kacang dia berasa. Bismillah. Okey kak. Okey sampai. Roti ni tak ada video ni lah, tunjuk ni je. Oh. Berbaloi tunggu. Kuah kacang dia ni sedap. Dia tak terlalu manis. Dia ada manis-manis masin, macam masam-masam sikit. Tapi kacang dia ni dapat rasa tekstur dia sedap. Sebab kadang ada kuah kacang yang kacang dia dah terlalu hancur, jadi tak dapat gigit tu, tak dapat rasa ketul-ketul kacang tu. Tapi kat sini sedap. Bismillah. Tak boleh berhenti ni, sedap ni. Itu sebab lama tak makan. Nama tempat ni Buloh Inn. Warung Buloh Inn. Sebab dia ada satu pokok buluh yang besar gila. Cumanya bila sampai tadi dah tak ada dah. Mungkin dah kena tebang ke kan, tak tahu lah. Roti ni lama tak makan. Bau dia, bau roti ni naik. Sedap. Bila kita dah kerap makan roti kat kedai-kedai mamak ni, kita kena patah balik. Sebenarnya roti Melayu memang ada dia punya lama betul tak makan roti Melayu yang sedap. Secang kuah kari. Berasap ni. Bismillah. Dia punya sedap ni sama macam dulu. Cuma tak pasti lah dulu adalah orang yang sama ke apa, tapi rasa dia lain tau. Roti tak tahulah, untuk tekak aku, roti Melayu ni dia ada rasa sedap dia. Mungkin masing-masing punya ni lah. Tapi pada aku roti ni dengan lembut dia, dengan wangi dia, kena pula dengan apa ni, kuah ni, memang kombinasi lah. Bismillah. Ikutkan tadi aku macam nak order roti banjir, sebab aku suka roti banjir. Tapi nanti roti banjir macam tak dapat tunjuk rasa roti tu lah kan. Dengan derai dia punya ni, jadi kriuk ni. Mungkin kebanyakan roti dekat kedai-kedai komersial ni dia dah beli yang canai ball kan. Mungkin lah, bila warung-warung macam lama-lama ni masih uli sendiri, jadi mungkin kat situ datang dia punya ekstra sedap lah, beza lah. Uli tangan dengan uli mesin ni beza. Tapi yelah, bila dah nak banyak sangat, uli tangan pun lama-lama krem je kan. Tapi roti kat sini korang kena try lah. Sedap gila. Cukup habis lah. Baloi tunggu lah. Tok mi rebus dia. Kuah pekat mi rebus yang macam biasa kedai-kedai. Tapi ada yang kadang-kadang ada tempat yang mi rebus dia agak cair tu, macam kecewa sikit lah. Sebab kalau cair tu dia bukan mi rebus lah kan. Telur dapat sebiji, kita rasa kuah tu. Bismillah.
Dia macam tak ada sediakan limau. Tak tahulah kalau akak terlupa pun. Tapi tak apa. Untuk kuah likat dia sedap. Tapi untuk tekak aku, yang aku dapat rasa hari ni, kuah dia macam ada manis sikit. Kalau dia dapat counterkan ataupun bagi mungkin ada limau kot, mungkin dia langkabut. Tapi tak apa, tak ada masalah pun pada aku. Sebab benda tu sedap. Boleh duduk? Boleh. Kita berkongsi tempat dengan cik. Bismillah. Tu bila dah gaul dengan telur, dengan tahu dia, sedap. Kat sini ada soto, lontong, mi rebus, nasi lemak telur, nasi lemak ayam macam biasa lah. Dengan roti canai. Yang lain kuih. Jadi korang boleh pilih lah. Likat. Kalau ada gaul-gaul dengan lada pun semua, dia boleh cover sikit. Kalau makan kuah je memang akan rasa ada sikit lebih manis sikit lah. Tapi tu tak ada masalah lah. So far makan makanan kat sini sedap. Korang, nanti aku tanya tutup hari apa, sebab aku dah lupa. Jadi pada korang yang kalau berada di Muar, kalau yang ada jalan-jalan kat Muar ke, pagi-pagi tak tahu nak cari sarapan kat mana, boleh wave je. Sekarang dah senang, boleh wave je. Buloh Inn, warung Buloh Inn. Nanti aku letak lah dekat ujung video. Cuma ini hari sate belum start. Kalau sate ada tadi aku order sikit lah. Cuma tak ada, kita makan apa yang ada lah. Aku pun nak habiskan mi rebus dengan tinggal tahu ni. Kita sudahi. Sekejap cik potongan yang baik sikit. Kita sudahi dengan mungkin 2 suapan lah. Sebab mi rebus dia sedap juga. Dan dia punya ni pun sedap juga. Belum tu. Terima kasih kepada korang yang dah subscribe, dah support video. Memang terima kasih banyak lah. Cuma sekarang ni tengah target nak cukupkan ke 1000 subscriber. Pada rezeki dapat cepat, dia lambat tak kisahlah. Yang penting enjoy. Okay, kita sudahi dengan suapan yang pertama. Boleh, nak kena pakai garpu. Bismillah. Tapi yang win roti canai dengan tahu sumbat. Ini memang Bismillah.